saudara. Tentu hampa ingat lagi kan, apa ni, ada satu filem. Ni antara filem-filem terakhir lah, lakonan dan arahan Allahyarham Tan Sri Ramli. Apa tajuk dah tak silap, Laksmana Doremi. Laksmana Doremi, yang mana depa 3 Doremi ni buat rumah atas pokok. Okey. Pokok tu pun ada di atas tanah milik apa ni, tuan tanah Kedaung tu lah. Okey. Lepas tu kan tuan tanah Kedaung tu kan bawa 007 kan, pasal dia kata apa ni, cik ni, dia ni buat rumah haram atas tanah saya ni. Kami bukan buat rumah atas tanah lah, atas pokok. Pokok ni pun dalam kawasan aku juga. Lepas tu makanya tuan tanah ada, ya memang ada kuasa lah nak ni kan, bagi Raban buang rumah Doremi duk buat ni kan, pasal didikirikan secara secara tidak sah lah. Betul tak kan? Lepas tu ada satu scene tu yang kata, meh, tolong gajikan pokok ni. Time tengah gaji, okey, kami surrender. Depa pun belah. Lagu tu lah cerita lah.